Ini hari gua bersama dengan Nas Hustler, orang yang paling famous dekat Singapura. Alhamdulillah. Nas, Abang, berapa tahun tak jumpa awak ni, Nas? Dah bertahun dah. Setahun ada? Dah setahun, betul. Dah setahun. Okey, cuma ini hari Nas dia order menu special saya, Betul. Alaska King Crab. Okey Noi, Nas boleh tak bagi apa itu huraian, adakah berbaloi dengan rasa, dengan harga, dengan kualiti dia, Nas? Puas hati. Ni Oh. jujur macam cakap, aku first time makan, tapi aku cakap korang makan dia 2 nasi Oh. dengan Megatron size Megatron. Megatron, Megawati. Cukup, alhamdulillah power. Baik Nas, saya pun nak ucapkan terima kasih kerana support saya daripada dulu sampai sekarang. Kalau ada orang nak tengok video Nas makan King Crab, kejap lagi saya masukkan. Nas Okey, betul. Nanti kau tag awak InsyaAllah. Baik Nas. Terima kasih, Semoga Bang. sukses Nas. InsyaAllah. Amin, amin. Terima kasih kepada influencer daripada Singapura yang selalu support saya. Kadang-kadang influencer daripada Mango Bosku, Toy JR, siapa lagi kat Singapura yang banyak semua dah adalah kawan saya. So warga-warga Singapura yang lain jangan lupa supportlah ke restoran Abang Lobster. Saya mengharapkan support anda yang sekecil-kecilnya, tak kira lah kalau datang sini nak makan king crab ke, nak makan ikan siakap ke, nak makan nasi lemak ayam ke, yang penting datang hadir. Yang penting hadir. Yang belum follow tu tolong follow akaun saya, bagi satu like, satu komen, tolong share, tolong repost dan ramai-ramai komen ke akaun saya. Salah ataupun tidak, seumur hidup sekali makan Alaska King Crab. Salah ke? Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. King Crab mari.